korang kena hati-hati dan berdoa lah supaya kereta korang ni dijauhi daripada pencuri. Sebab kereta zaman sekarang ni mostly guna keyless system. Dan keyless system ni memang sangat senang nak dibuka sebab dia ada gunakan signal. Bila korang dekat dengan kereta korang ni, lepas tu korang boleh tekan je button, dah boleh buka kan. Jadi pencuri zaman sekarang ni memang senang nak curi kereta yang guna keyless system ni. Sebab apa? Pencuri-pencuri kereta sekarang ni boleh buka kereta korang senang-senang je. Tak payah nak umpil ke, nak pecahkan tingkap ke. Memang bahaya, sekejap je diorang buat kerja. Cara yang diorang gunakan adalah ada yang guna amplifier device. Amplify ni maksud dia menguatkan. Cara dia adalah pencuri tu akan ada amplifier device ni dan satu kunci replika macam ni. And then kalau kunci kereta korang ni ada dalam rumah korang, pencuri tu akan boleh dapatkan signal daripada kunci korang tu dan berikan signal tu pada kunci replika yang diorang ada, dan kereta korang akan detect yang tu kunci korang dan dia boleh buka terus kereta korang. Tak enjin dah belah. Tapi ada juga kes orang boleh curi signal kunci korang masa korang gunakan kunci tu tau. Diorang boleh gunakan satu relay box untuk dapatkan signal dekat kunci korang tu, dan lagi seorang pencuri dia akan tunggu dan dia akan gunakan satu kotak kecil dan dapatkan signal yang dia dah curi tadi daripada kunci korang tu untuk gunakan sebagai kunci kereta untuk buka pintu kereta korang, start enjin kereta korang. Lepas tu dia belah macam tu je. So korang boleh ambil langkah berhati-hati dengan cara letak kunci dalam bekas besi ataupun balut dengan aluminium foil, ataupun korang boleh guna bag Faraday ataupun casing kunci yang boleh block signal. Atau ada satu tips yang lebih mudah yang korang boleh buat. Korang tengok ni dekat kunci kereta korang ni kan button lock kan. Korang tekan lock ni dan hold. Lepas tu korang tekan unlock ni 2 kali. Okay, dia akan disable korang punya kunci ni. So signal tu tak ada. Bila korang pergi dekat kereta korang, korang tak boleh guna. Kau tengok, kereta tak boleh buka. Kalau tekan button ni pun tak boleh buka. Kunci korang ni tak function. Lepas tu kalau korang nak enable semula kunci korang ni, nak guna semula, korang tekan je apa-apa button kat sini. Contoh tekan je unlock, dah boleh guna balik dah. Sebab itulah